kenapa nak buat podcast juga? Perlu ke perbincangan tentang Al-Quran guna saluran podcast? Saja ke nak join gelombang podcast yang diadakan oleh banyak pihak? Bila manusia menghasilkan sesuatu yang dilihat memberikan lebih kesan dalam hal pembelajaran, pasti ada ayat Tuhan memberikan ulasan. Bila saya study pendekatan podcast yang diadakan oleh pelbagai pihak dalam dan luar negara dengan pelbagai isu, saya memang teringat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang sembang-sembang di syurga. Dalam podcast kita berkongsi dari hati ke hati. Kadang soalan spontan sebab nak lebih memahami. Soalan personal boleh muncul, perkongsian personal boleh muncul, apa yang disebut sebagai dari hati ke hati. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ini dalam surah Al-Waqiah gambaran tentang syurga di mana ahli-ahli syurga akan bersembang saling hadap berhadapan. Waktu podcast ni kita bukan bercakap sangat dengan kamera. Itu syuting dekat TV. Tapi kita sembang mata ke mata. Ya, kita tak buat kerja lain melainkan kita cuba memahami. Mutaqabilin. Dalam keadaan duduk dalam bersantai, relax. Kita tak ada formal-formal sangat dalam podcast banding dengan forum. Kita ada soalan, kita ada pusingan, kita ada prosedur. Dalam podcast mana ada pusingan, mana ada scripted punya soalan. Tapi kita ada tema yang kita nak capai, kita ada flow yang kita nak capai. Tapi dia tidak setegas prosedur sebuah forum. So, relax adalah ciri ahli syurga bila bersembang di dalam syurga. Satu lagi dalam surah Al-Waqiah, saya dengar illa qilan salaman salama la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Bila ahli syurga bersembang, mereka tidak dengar melainkan perkataan yang memberikan mereka keselamatan. Awak selamat, awak still selamat. Itu syurgalah. Tapi dalam konteks podcast ni, kita sasarkan bukan orang yang nak committed dengan ilmu. Kita sasaran podcast ini adalah orang yang sambil dia jogging, dia boleh dengar salaman-salaman. Sambil dia memasak, dia boleh dengar salaman-salaman. Sambil lipat baju, sambil memandu kereta untuk perjalanan yang jauh. 2-3 jam podcast itu boleh menyebabkan dia mendengar salaman-salaman. Dia tak boleh buat kerja lain. Dia kena fokus pada kerja berkenaan. Tapi dia boleh masukkan yasma'una, boleh dengar. Sebab tu kita kena bagi perkongsian lebih praktikal. Sesuatu yang lebih boleh dihadam dalam masa yang pantas. Sebab tu yang paling mahal dalam podcast adalah tips praktikal dan sharing moment. Dan last one, tentang syurga. Kali ini dalam surah At-Tur, kita akan dapati ada perkongsian ahli syurga. Kalau dalam surah Al-Baqarah pun ada, kullama ruziqu min thamarati rizq qalu hadha alladhi rizqna min qabl. Dia ada macam sembang tentang memori yang berlaku di masa lampau. Dalam surah At-Tur, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita ni dulu masa kat dunia, tahu tak? Kita orang buat macam ni, kita orang buat macam ni. Itu sembang di syurga. Seumpama podcast. Yang mana kita akan bertanya lebih kepada pengalaman peribadi. Benda yang tak di-sharing di platform lain yang namanya kuliah, yang namanya ceramah. Kita jadikan podcast sebagai wahana untuk anda mendapat cerita-cerita mahal, peribadi dan kekadang privacy. Tetapi semuanya kita pastikan adalah perbincangan tentang ilmu. Jom bersama dengan podcast Kompas 114, terbitan Yayasan Tadabbur dan tajaan daripada Tayyib P. Barakallahu fikum.